Untuk membuat beg perlukan kreativiti yang lebih lah untuk kita design. Saya suka dengan aksesori beg, enhancekan lagi saya punya produk tu lah. Jadi saya akan kekalkan konsep saya yang menggunakan batik dan juga songket lah. Nama saya Siti Nur binti Misro. Saya adalah pengasas Siti & Honey yang merupakan sebuah perniagaan kraft tangan yang memfokuskan kepada pembuatan beg buatan tangan. Sekitar tahun 2013, saya berjahit barang yang kecil-kecil je lah sebab saya ada 6 orang anak. Untuk hilangkan stres saya tu, saya jadikan jahitan ni sebagai me time saya pada waktu yang sama bila ada 6 orang anak. So, saya kena cari juga income lain untuk bantu keluarga. Di situlah bermulanya saya menjual secara online. Saya ada asas menjahit masa sekolah menengah dulu. Saya mengambil aliran sains rumah tangga. Kalau umur dalam 40-50 tu mesti ada aliran sains rumah tangga kan. Jadi asas menjahit tu saya dah ada. So, orang kata kalau nak memulakan suatu perniagaan, saya fikir kemahiran jahitan ni yang saya tahu. Jadi, saya mulakanlah dengan mengambil tempahan jahitan lah. Permulaan sebenarnya saya hanya ambil tempahan yang simple-simple je. Kos pun tak banyak untuk saya keluarkan untuk buat modal. Saya mendapat tempahan dari student yang nakkan beg yang lain dari yang selalu saya buat. Saya ambil keputusan kalau tak mula dari sekarang, bila lagi. So, saya ambil cabaran tu dan alhamdulillah lah saya sukses lah untuk ikut apa yang dia customer tu minta. Okay, sekarang ni kita nak mula menjahit. Siapkan kain untuk bahagian luar dan dalam. Contoh yang ini untuk bahagian luar, yang ini saya guna material yang kita hasilkan dari teknik eco print yang kita guna daun sebenar. Lepas tu ini dia punya lining lah. Okey, so sekarang ini kita nak mulakan jahitan untuk bahagian lining dulu. So sebelum tu kita kena pastikan samalah dia punya atas dengan bawah ni. Kita mulakan jahitan sebelah sini dengan sebelah ini. Proses ni kita kena jahit kiri dan kanan. Potong dia sikit untuk bagi dia kemas. Lepas tu kita kena jahit sudut dia pula. So yang ini kita kena jahit sudut dia. Okey, ni dah siap untuk bahagian lining. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Ini yang belum siap. So, lebihan kain tu kita kena potong lah bagi dia kemas. Selesai part bahagian lining. Bidang jahitan ni luas. Boleh jahit lansir, jahit baju kan. Tapi saya lebih berminat pada kreativiti ni. Untuk membuat beg, kita perlukan kreativiti yang lebih lah untuk kita design. Saya suka dengan aksesori beg yang enhancekan lagi saya punya produk tu lah. Saya lebih menitik beratkan warisan Malaysia seperti batik, songket dan juga yang terbaru ialah eco print. Maksudnya kita menggunakan bahan-bahan semula jadi. Kita dah siap bahagian lining. Sekarang ni kita kena jahit juga untuk bahagian luar. Tapi cara jahitan dia sama juga. Cara kita buat ni, kita jahit lining tadi. Jahit dia macam ni. Sama juga. Jahit tepi dengan tepi sini. Lepas tu kita jahit sudut dia. Sama. Okay, selepas kita jahit kiri dengan kanan dan sudut, dia akan sama bentuk macam ni. Dan nanti bahagian lining ni kita akan masuk dia ke dalam. Dan kita jahit lagi sekali di sekeliling dia. So dia akan jadilah satu beg yang dah siap badan dia lah. Ni part yang kita dah jahit, dah siap lah untuk satu beg ni. Yang tadi untuk bahagian dalam, yang ini. Lepas
Lepas tu kita dah masukkan dia kat dalam ni. Lepas tu ini kita dah jahit keliling. Untuk senang kita proses untuk masukkan frame ni nanti. Itu kita tambah jugalah aksesori untuk bahagian kaki dia. Kita tambah, kita mulakan pasang frame. Frame ni sebenarnya banyak dia punya saiz. So terpulang pada kita lah kalau nak panjang macam ni, contoh panjang. Ada yang kecil macam ni. Yang paling besar pun boleh juga yang macam ni. So untuk permulaan kita masuk je kat bahagian atas tu. Kat frame ni dia ada lubang. So kita masukkan je beg bahagian atas kita ni dekat dalam lubang dia tu. Ini saya pakai frame screw. Jadi selepas masukkan bahagian atas beg tu, jadi kita kena screw lah supaya frame tu tak tertanggal. Screw ni ada beberapa lubang screw dia, jadi kita kena isi semualah. Okey, ni dah siap lah. Kita pasang screw dekat semua bahagian. Okey. Lepas tu dan kita akan tambah tali lah. Tali terpulang lah nak yang panjang atau yang pendek. So tali pun rantai yang macam ni, rantai kita ikutlah sama warna frame warna hitam. So rantai dia pun warna hitam. Kenangan manis tu ialah ketika saya mendapat tempahan dari Datin Wan Aziza pernah submit KL, seingat saya. Untuk mendapatkan produk Jenama Siti and Honey ni, saya sebagai usahawan kraft tangan, selalu saya menyertai festival yang kraft tangan Malaysia adakan di seluruh Malaysia. Selain dari itu, saya juga ada website mycrafttangan.com. Dan yang terbaru, saya juga membuka galeri di dalam Hotel Royal Chulan Seremban. So dekat situ lebih banyaklah pilihan. Harapan saya ialah kraft tangan Malaysia ini dapat dihargai oleh semua orang dan boleh dibawa ke luar negara. Jadi saya akan kekalkan konsep saya yang menggunakan batik dan juga songket lah.